Apabila mereka ketuk pintu, buka pintu, memang nampak betul orang yang dia tengok dalam video tu ada dalam tempat tu. Dan orang tu menjerit meminta pertolongan. Dan selepas itu membawa mangsa pergi menyelamat. Bawa pergi ke balai polis yang berhampiran, iaitu Balai Polis Genting Highland. Ketika berada di Balai Polis Genting Highland tersebut, kesemua yang berada di depan-depan ni, kecuali ni lah, kecuali Angah ni, ditahan riman. Secara logiknya, orang awam atau aktivis yang membantu mencegah jenayah mesti mendapat sokongan dari pihak berkuasa. Tapi, dalam kes di Genting Highland ini, polis telah menangkap aktivis yang membantu membebaskan mangsa yang diculik oleh Along. Apakah sebabnya? Adakah pasukan polis bekerja untuk sindiket Along? Untuk mengetahui sebabnya, sila tonton sidang media dari Setiausaha Agong MHO, Datuk Hishamuddin Hashim. Maka mereka pun berkumpul dan mereka pergilah ke sebuah tempat di sebuah kondominium di Genting Highland. Ketika berada di tempat Genting Highland tersebut, di sebuah kondo tersebut, mereka pun masuk, mereka pun ketuk pintu. Apabila mereka ketuk pintu, buka pintu, memang nampak betul orang yang dia tengok dalam video tu ada dalam tempat tu. Dan orang tu menjerit meminta pertolongan. Dia minta pertolongan. Ketika itu tidak ada pilihan. Kalau tak selamatkan, takut nanti berlakulah kejadian-kejadian yang lebih buruk. Kerana dia dipukul, tengok dia pukul macam mana tu. Pukul macam pukul binatang tu. Maka rakan-rakan aktivis yang ada, yang depan-depan ni lah, Andrew, Wan, waktu tu mula-mula, Joshua tu kan. Sorry, Andrew tak masuk lagi kan? Belum. Joshua dengan Elwan yang masuk dulu. Nanti dia akan cerita. Nanti kita bagi dia orang cerita lah. Dia pun masuk. Dan dia pun membawa keluar mangsa tersebut dan membawa pergi ke balai polis. Dan selepas mereka bawa pergi balai polis, dalam masa yang sama, kita bawa lawyer je. Ni operasi ni bawa lawyer. Lawyer pun ikut sekali. Bawa lawyer. Lawyer pun membuat panggilan telefon, minta membuat aduan. Dan selepas itu membawa mangsa pergi menyelamat. Bawa pergi ke balai polis yang berhampiran, iaitu Balai Polis Genting Highland. Ketika berada di Balai Polis Genting Highland tersebut, kesemua yang berada di depan-depan ni, kecuali ni lah, kecuali Angah ni, ditahan riman. Ni cerita dia lah. Dalam perkembangan terbaru, Hishamuddin dalam sidang media memaklumkan penahanan reman pihak berkuasa itu dibuat susulan laporan diterima polis oleh individu yang dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket berkenaan, mendakwa aktivis pertubuhan itu melakukan samun serta memukul mereka. Bagaimanapun beliau menegaskan dakwaan itu adalah tidak berasas dan tidak disokong sebarang bukti kukuh. Sebaliknya menyifatkan laporan berkenaan sebagai tidak benar serta satu salah faham terhadap tindakan aktivis yang dibuat atas dasar menyelamatkan mangsa. Kenapa semua ni kena riman? Kerana ketiga-tiga ahli sindiket yang pukul mangsa ni telah membuat laporan polis mendakwa bahawa MHO telah melakukan tindakan samun dan telah melakukan tindakan memukul mereka. Itu merupakan dakwaan yang tidak ada bukti yang kukuh. Tidak ada asas. Dakwaan yang tidak ada asas. Laporan yang tidak benar. Sedangkan yang kita pergi ni hanyalah untuk ambil mangsa. Sebab apa? Tak ada pilihan. Kalau biar Zaki mati ni, ambil dan bawa dia keluar dan selamat. Dan kita sendiri bawa mangsa ni ke balai polis.